Hello guys, so hi, welcome to the channel. Dah lama tak buat vlog, like dah lama dah. I think almost 6 months. So dan saya doakan saya konsisten untuk buat sampai habis video. So hari ni, hari Isnin, saya cuti. Dan saya nak pergi ke Aeon or Topen, and Topen. Actually both we want to go. So doakan agar duit tak berapa nak melayang. Dan I just baru siap. Sekejap, boleh tak kalau nak kat sini sebab nak drive. Sekarang saya baru bersiap. Okay, sekejap. Saya bersiap Bismillahirrahmanirrahim, makeup and then nampak terlebih. Okay, I make up and then pakai tudung semua dalam kereta. I'm very rushing sekarang, dah pukul 3 suku. Janji dengan Umar dah 3.20, something like that. Kita orang nak pergi Aeon Enterprise. So nak pergi, sekarang nak pergi pijam, nak beli barang. I'm plan that I want to buy some flower for her actually. Sorry for the video yang macam gegor-gegor sikit sebab tak berapa nak stable dia punya phone holder. So guys, saya nak pergi pusat bandar jam, nak pergi beli bunga. Okay guys, so I'm late. So I got the flower. Dah sampai tadi, rushing gila, tak sempat nak record. So tada! Then ada wish card kat sini. Sekejap lagi kita tengok dia baca. And then kita tengok her reaction macam mana, okay? Okay, let's go pergi ambil bunga. Sebabnya dia dah set and aku dah lambat. Oh my god. Sorry guys, I'm very rush. Kalau dah rush memang nampak lah rushing. So don't bother. Okay, let's go. Sekejap lagi rushing. Assalamualaikum. Salam. Kenapa dapat bunga? Kenapa bagi bunga? Ambil lah bunga tekan. Serius lah? Kenapa tu? Happy birthday Umar. Walaupun dah sebulan, terima kasih. Oh my god. Sweet tak aku? Sweet tu? You so shocked? Yeah, I never expecting the send. Oh my god. Wow. Hi guys, hari ni kita nak pergi 2 tempat. Yep. Tapi rasa tak boleh bagi tahu. Okay, rasa dulu. Nak makan nanti pun boleh tahu. Tapi kita sama lah. Jangan shot sangat. Tadi dah shot dah. Apa tu? Tadi kita nak makan apa? We don't decide yet. Memang kita tak nak nasi. Tak nak nasi. Makan debunya nak. Sedap tak boleh? Sedap cakap kan? Dah lama tak makan. Tapi tu nasi juga tu. Tapi kan ada je macam sup. Sedap tak? Boleh? saya nak makan. Sabar. Tak habis nak suapnya. Alah, kalau kita pergi K-Fry. K-Fry. Tapi K-Fry kita tak bagi waktu dah shower. Tetap boleh dapat yang RM20. RM20 weh. Lunch punya makanan. Oh ya? RM20. Kamu tak makan K-Fry? Kita jadi RM20. Tak cakap aku Mai. Kita tak di tengah hari. Kenapa tak cakap dengan aku? Lupa lah, baru teringat. Kita gesok lah. Boys. Gesok aku seseorang kat rumah. Aku jaga adik lah. Ambil adik. Kat mana? Sekolah. Aku sorang-sorang. Boleh. Boleh. Aku duduk rumah kau je. Boleh tak? Wesh. Memang buat macam rumah sendiri lepas ni. Tak ada orang apa-apa je lah. Tak, insider. Okay, Mak, swipe. Kita ambil jalan. Okay, 1, 2, 3. Mandu. Dan kita orang makan. Apa? Sundu bujige. Ya, sudah bercikir. Sebab saya target caji kat sini. Okay, so balik. So, itadakimasu everyone. Weh, nampak bodoh aku pakai chopstick buat sebelah kanan. Nanti koket Kenapa tak kau lagi ni? Sebab nak makan ni. Tak
Dia nak cut kan? Bagi semua tu. Okay, so kita dah ada footage Umay makan chopstick guna tangan kanan. Kanan. Hidal tu. Hari ni eyeliner saya panjang guys. Baru ada orang nampak kita ada eyeliner. Aku tak pandai lah pakai eyeliner. Tak tahu nak pakai. Aku ada je beli. Aku pun buat pandai. Kalau tak jadi tak pakai lah. Sebab aku nak cuba. Tak jadi bentuk. Kau beli yang pensel lah. Kau beli yang liquid. Liquid. Liquid je susah sikit nak handle. Tak boleh ada kamera macam nak tengok dia muka sendiri. Aku memang daripada tadi aku makan sampai aku tengok depan tu. Ya kata tu kat TikTok orang tu record. Betul kata. Orang tu record tengah makan kat dalam kereta. Lepas tu setiap kali dia lepas makan tu ada kamera. Ada. Lepas tu orang biasa lah mulut. Orang apa? Mulutnya mengecam. Mengecam apa? Takkan semua orang tak pernah buat. Come on man. Betul lah. Macam apa yang perasaan tengok lepas makan tengok orang benda lah. Sebab kita rasa macam ada benda bergerak kat depan. Semalam kita keluar semalam kan? Semalam kita keluar kan? Mana ada? Kita keluar semalam lagi Itu gimana tu? Makanan. Semalamnya lagi. Sabtu. Kita pergi Lotus. Oh, hari ketiga Sabtu. Sorry. Lupa. Macam sudah lama Keluar dengan aku boleh lupa. Sorry lah. Asal sudah lama. Hello guys, betapa imutnya saya. So sekarang juga dekat Panda Ice. Panda Ice menyuci mata. Siapa? Wah, ada Pop Mat. Itu di school Panda. Nak flip tak boleh. Dia macam bukan Pop Mat tu. Allah. Ada ni. Boleh? So guys, kita sekarang dekat Panda Ice. Dekat section Nampak kita hari ni macam vlogger lah. kita baru first time jadi blogger. So Buat apa? bukan nak beli blind box pun, cuba tengok. Just nak review. Naruto Shippuden. That one is Itachi. Oh, Itachi. Itachi guys. So dah ada banyak yang gambar ke depan tu. Tak. Korang tengok lah sih. Korang datang sendiri lah. Alamak. Tapi RM80 tu. Mana harga dia One tadi? Piece. One Piece. One Piece pun ada. Korang yang minat One Piece. Dia mesti malu nak. Dia mesti judge. Dia mesti malu nak datang sini sebab kita orang tengah record video. And then judging. Lah, negative thinking pula. Padahal dia nak pergi Sorry, cari guys. tempat, cari barang lain. Wah. Okay, let's go. Kita move to another side. Sorry lah nampak macam beria tapi memang beria. Sekarang Panda Ice tengah buat promo tau. So kita akan cari barang-barang promo yang mana harga-harga RM20 tu kita akan terjah. Korang tengok aku jadi vlogger Jangan duduk. tanpa malu. Okay. Korang nampak ke? Okay. So aku buat macam ni. Aku buat kamera aku macam ni tau. Sebab guna Ush. Tapi cantik juga baju-baju kat sini. Korang tengok. Cantik kan? Kan tu lah aku nak beli seluar. Ganteng. Okay, so korang boleh tengok sekarang Umay nak beli seluar. Jarang lah. Betul. Nampak. Should I buy another hitam? Go Umay. We see another. Muka aku macam ni.
Oh my god. Dekatnya. Nak cari kain lain. So korang boleh pergi ke Panda Ice kat Topen. Because there's a lot Banyak. Ada of baju- nicest things. Baju raya lagi. Ya. Cute. Kenapa? Allah. Sorry, tak nampak. So macam angle. Angle pun main angle. Angle tu main ada je. So kalau macam nampak buruk ke apa, sorry lah. RM20 We can famous everywhere. RM20 ni. Bukan RM20. Alexa. Umar nak nyapping sebab dia baru lepas dapat duit allowance. Belum lagi lah. Jangan bagi tahu orang. Oh belum dapat lagi. Tapi Membeli akan dulu, dapat lah. Membeli dulu duit kemudian. Sebab even people come and go, money also. Yes. So Coklat dah beli. saving tu bagus tapi Besar tu. ambil lah saiz yang kecil sikit. Ada. Tu saiz Ada apa? L. Ni LXL. SM tak ada. LXL? LXL. Dia dua, maksudnya dia terus saiz dua terus. LXL, S dengan M. I see. So saya menemani Umar yang berbelanja saja. Oh, ni RM20, ni RM20. So ni RM20. Beli guys. RM20 only. Sorry Tadi guys. orang cakap kat TikTok lagi murah. New Bagus arrival. lah. Kalau korang suka beli kat TikTok, korang beli lah kat TikTok. Tapi just to inform you guys that Panda Ice ada jual in store. Betul RM10 je. RM10 je. Takut. Umar katek. Hey, shut up. Kita Umar imut. Ni S dengan M. Still besar kan? Panjang. Tapi takut kat pinggang. Sikit je pinggang. Ni LXL. Panjang tu. Besar. So we akan try this one. Okay, let's. Ada fitting room ke? Ada sana. Cari benda lain. Okay. Orang jangan tengok-tengok kita orang. Ada orang tengok ke? Kita orang memang bukan AI team. Siut. Tapi kita orang vlogger. Jarang lah. Kan? Aku tak nampak kau. Tak nampak sangat. Uyay. Uyay. Aduh, it's so lazy to wear legging. I don't know where Umar. Oh tu I dah nampak dia. So guys, this is my outfit. Black and my outfit check. Depannya. Outfit check. Outfit check. So my baju from baju tak ingat. Tapi kat beli kat Kidmat kot. tudung from Tudung dah lama orang bagi. bag. Bag Kristi. Stick. Seluar. Ayon. Kasut. Kasut Dr. Kadin. Dr. Kadin jom. bye. Jom. Di mana? Jom. Bonia. Oh ada jam. Ada jam. Bonia guys, Bonia. Okay, next. Ni Bila-bila. orang Kata, tak ada jam dah. Okay. Okay, so ni tudung kakak punya. Ni baju ni beli kat TikTok je. Oh, wow. Seluar kain ni also TikTok. Wow. Kasut TikTok. Wow. Oh, TikTok, please sponsor Bila. TikTok ni Back. TikTok also. Ush. I don't remember this one TikTok or Shopee tapi online lah sama ni. Sekarang Memang online patut person lah. support online sebab Tak nak pergi kedai. murah. Betul. Sebab murah deh. Alamak, aku nak bontot pula. Sorry. Kenapa? Okay. Editor tolong. Lah. Siapa pula editor? Editor sendiri je. Comel. Ambil. Oh, ambil. RM20 je duk. RM20 only. Jual. Dah RM40 dah. Okay tak? Labu ke? Okay. Tak adalah bu. Kan? Comel. Okay, so korang setuju dengan aku punya komen terhadap dia? Comel. Sebab dia imut. So korang kalau korang boleh review komen, korang komen kat bawah.
Kau nak post kat mana duk? Komen dekat tempat komen lah. Oh, okay. Itu kan ada tempat komen. Terus sikit ke? RM26. Ada list. Kita pakai spender kat luar. Spender. Okay guys, kita akan pergi dekat next punya kedai nanti. 10 minit dah cakap kat dalam kedai ni je. Allah. Okay. Yang ke atas sikit. Okay, bye guys. Kita jumpa sebentar lagi. Okay. Hai korang, kita orang sebenarnya daripada IKEA ataupun so kita orang masih menggunakan jambatan Dia jantas lah. di jantas. Sorry doh. Okay, so kita orang guna jambatan. So jantas. Okay, sorry. So jantas. Dan tadi Umay dah Secure one shirt. one shirt. Pandai Ais. And now, kita orang nak move to Aeon. Ayun guys. Abang Hasud, bila pula untuk membeli baju di Aeon, dengannya ada RM10 punya item. So, Harap ada dan still boleh cantik. guna voucher lah. Dan boleh guna voucher dan still cantik lah. Tengok. Sekarang start. Wish, dah Jam start lah. macam jam. Baru tengoklah. Biasalah. Okay guys. Next. Bye. Okay. Hai guys, kita orang sekarang dah dekat dalam kereta. Yay. So tadi ada pergi Changia. Dan So- mana aku punya straw? So, what you bought for charging? What flavour? So saya ambil as my favourite dah Hong Pao milk tea. I beli yang large sebab I tamak. Tak ni, I just bought regular. So, I punya is white peach oolong milk tea. Tu mana Nak try yang light-light lah. Okay. Tak nak minum sekarang. Weh. Tak nak. Masa Nak minum balik nanti. tak apa. Tapi aku nak sejahtera aku. Apa sejahtera aku? Bag ke? Dalam beg ke? Tapi tadi aku pegang, pegang? je. Aku dah haus ni. So sorry for my chaos. Oh ni lah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Why so Astaghfirullahalazim. clumsy? Okay, so guess my number lah tiba. So, I nak tunjuk something yang bila bagi I bunga. Happy birthday Umay. Thank you. Kita nak cakap yang aku lagi sweet perapan. Alamak, benda ni kena sensor nanti. Tak boleh cakap dalam kamera, tak boleh cakap dalam kamera. Oh, jaga dua hati Kena jaga hati semua orang. Oh my god. Sekejap. Macam nak buka ni. Macam ni kan? Yes. Sebab tadi aku buka. Sorry So we are going back sebab dah maghrib. Kau berapa dah? Baru ke 7.5 minit. 7. Ya ke? Kenapa? Jam ni lambat Haa, 7.5 minit dah. Double confirm. 7 minit. Lah, kenapa jam ni lambat? Ni jam bukan ikut handphone kau ke? Kan? Should be sebab kau play. Aku rasa ya. Ke jam? Jam ni kot. Jam ke Apa ni? Android player. Okay. So, well, thank you Ma for spend your time for me. Thank you juga. Daripada pukul, actually daripada pagi. Daripada pagi tu just sekejap je. Pagi tu just breakfast Breakfast dengan my dad. dengan bapak dia. Aku kan post status kan? Tak ada caption kan? Tak ada. Kau letak caption apa? Aku nak tulis caption best friend so hard. Oh, ya ke? Breakfast dia. Aku dah tulis. Aku macam kenapa Umar post macam tu je? Aku dah. Kalau itu baru aku tengok. Lepas tu tak ada caption. Padahal aku dah tulis. Aku dah tulis dah. Lepas tu maybe aku setting hide kot. Lepas tu dia hilang. Aku tak perasan. Sebab tu macam Sering nak tak hilang. nak ni juga. Nak post time juga. Kita cakap So, nak gambar kita boleh peace je. Malu lah. Nanti bapak kopi lah. Nanti dia senyum je. Okay, so sekarang kita nak pergi hantar Umay dulu. Ya. Bye-bye. Dah boleh swipe up ke nanti? Nak swipe pun tak gerak. Okay. Kita buat transition sendiri. Let's go. Let's go. Ayo. Ayo, bye.